2 Tawarikh 7 ayat 14. Lalu umatku, yang dipanggil atas namaku, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berpaling daripada jalan mereka yang jahat, maka aku akan mendengar dari syurga, mengampunkan dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Daripada ayat ini, Tuhan mahukan 4 perkara daripada kita. Yang pertama, merendahkan diri, iaitu mengakui bahawa kita memerlukan Tuhan dan tidak bersandar pada kekuatan atau kebijaksanaan diri sendiri. Kedua, berdoa, iaitu datang kepada Tuhan dan bercakap dengannya dengan hati yang tulus dan penuh iman. Ketiga, mencari wajahnya, iaitu mengenali Tuhan dengan lebih dekat dan mencari kehendaknya dalam kehidupan kita. Keempat, berpaling daripada jalan yang jahat, iaitu bertaubat dan meninggalkan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kemudian Tuhan akan mendengar dari syurga doa umatnya yang datang kepadanya dengan rendah hati. Tuhan akan mengampunkan dosa kita apabila kita bertaubat dengan sungguh-sungguh. Tuhan juga akan membawa pemulihan, berkat, damai sejahtera dan harapan kepada umatnya dan negeri mereka. Mari kita berdoa bersama berasaskan 2 Tawarikh 7 ayat 14. Bapa kami yang ada di syurga, Engkau Tuhan yang kudus, penuh kasih dan setia. Engkau Tuhan yang memanggil kami menjadi umat-Mu dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar doa kami dari syurga dan penuh belas kasihan untuk memulihkan hidup kami. Seperti dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengaku bahawa kami adalah umat yang sering tersilap jalan dan memerlukan pertolongan-Mu. Ampuni dosa kami, Tuhan. Bersihkan hati kami. Tolong kami berpaling daripada jalan yang jahat dan kembali kepada jalan-Mu. Ajarlah kami untuk hidup dalam ketaatan dan kekudusan, serta hidup dalam kesatuan dan kasih mengasihi seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih kerana Engkau masih menerima kami ketika kami kembali kepadamu. Terima kasih kerana Engkau Tuhan yang mendengar doa kami. Kami bersyukur kerana kami boleh mencari wajah-Mu, bukan hanya berkat-Mu, tetapi hadirat-Mu yang memulihkan hati kami setiap hari. Kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami dan masa depan mereka, pastor kami, gereja kami serta negeri kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kepada janji-Mu bahawa Engkau akan mendengar dari syurga, mengampunkan dosa kami dan memulihkan hidup kami. Datanglah Tuhan, pulihkan hati kami, rumah kami dan bangsa kami menurut kehendak-Mu supaya nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.